Ini top 5 laluan pengangkutan minyak terpenting dunia. Malaysia ni tersenarai sekali ke? Sini, geng Geo nak story. Nombor 5, Selat Danish Denmark. Kat Selat Danish ni, setiap hari lebih kurang 4.9 juta ton minyak lalu. Ini laluan utama ekspor minyak dari Rusia ke pasaran Eropah. Dia sambungkan Laut Baltik dengan Laut Utara. Nampak kecil je geng, tapi impak dia besar untuk ekonomi Eropah. Nombor 4, Bab el Mandeb. Laluan ni terletak antara Yaman, Djibouti dan Eritrea. Sekitar 4.2 juta ton minyak sehari lalu kat kawasan ni geng. Ini pintu masuk penting menuju terusan Suez. Nombor 3, terusan Suez, Mesir. Dekat terusan Suez mengangkut kira-kira 4.9 juta ton minyak sehari. Dia sambungkan Laut Mediterranean dengan Laut Merah. Ini pun shortcut utama antara Eropah dan Asia. Nombor 2, Selat Hormuz. Ini antara laluan paling kritikal kat dunia geng. Selat ni terletak antara Iran dan Oman. Setiap hari lebih kurang 20.9 juta ton minyak lalu kat sini. Dan kira-kira 20% bekalan minyak global bergantung pada selat ni. Kalau konflik berlaku, seluruh dunia terasa kesannya geng. Macam baru-baru ni, nombor 1, Selat Melaka. Ya, kebanggaan Asia Tenggara. Selat Melaka melibatkan Malaysia dan Indonesia. Sekitar 23.2 juta ton minyak sehari lalu kat sini tau geng. Ini laluan paling pendek dari Timur Tengah ke Asia Timur. Itulah dia, top 5 laluan pengangkutan minyak terpenting dunia. Info tu semua diambil berdasarkan laporan Energy Information Administration EIA ni. Korang boleh tengok dekat sini. Dapat something?